Lepas selesai solat, teringat tinggal satu rukun dalam solat. Bagaimana cara nak masuk semula? Okey. Kita salam dah. Teringat yang kita tidak sujud yang kedua. Sekali je sujud. Faham lagi contoh ha? Okey. Kita sujud sekali je, hak tak akhir. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud baru sekali. Faham? Maka kita masuk semula dalam sembahyang. Faham? Tak payah niat apa-apa. Dalam hati kita masuk semula ya. Kita pun sedar masuk semula. Maka kita nak pergi kepada sebelum yang kita tinggal. Sebelum yang kita tinggal mana? Duduk antara dua sujud. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham tak ke? Aku sujud baru sekali. Faham? Masuk semula. Tak payah sahaja aku masuk semula dah. Tak payah faham. Dalam hati litah masuk semula tu sah dah. Kerana ulama tak buat contoh. Okey? Dalam hati ni sambung balik semayang boleh ke? Dalam hati sambung balik atau masuk semula boleh juga. Jadi masuk ke mana? Duduk antara dua sujud. Baca Rabbighfirli. Rabbighfirli warhamni wajibuni. Apa ni? Sujud yang kita tinggal pula. Allahu akbar. Okey? Sebab yang kemungkinan besar tadi bila membangun dari sujud yang pertama terus tahiyat. Bermakna tak ada duduk antara dua sujud. Betul tak? Jadi pergi kepada duduk. Tak payah pergi mana-mana, bangun duduk gitulah. Daripada salam duduk gitulah. Aku balik kepada semayang. Aku semayang, aku sambung mula. Boleh kata belakang. Faham? Jangan dalam hati, jangan kata di mulut. Aku sambung semula, batal semayang. Faham? Dalam hati. Kemudian sebelum salam, sunat sujud sahwi. Okey? Kalau kita teringat lepas salam yang kita dak rokok, maka kita terus bangun kepada iktidal. Sunat kita kata mula, lepas tu Allahu akbar. Lepas tu sami Allah. Okey? Qadanya yang pada adat kata tidak ada minit, tak ada saat, lama sangat. Faham tak lagi? Lama sangat ni. Pelikkan. Nak dengung lama 20 minit tu. Sambung pula tak boleh dah lah, rosak dah semayang. Dia panggil maknanya baru sekejap perceraian. Nampak? Bainas salam wa zikri. Sedikit qalilul fasli, sedikit perceraian antara salam dengan teringat tu sikit je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Tak berfikir lagi Kalau berfikir panjang dah batal. Okey, tak berfikir lagi. Baru tengok, tak sujud. Nampak? Masuk balik.